Okay, kembali kita lagi di podcast Jamek, iaitu Masjid Jamek Sultan Abdul Samad, Kuala Lumpur. Bagi mereka yang menonton video ini, boleh tekan subscribe dan sharekan video ini kepada mak ayah, kawan-kawan, adik-beradik. Semoga ada manfaat dalam video ini, insya-Allah. InsyaAllah pada hari ini kita membawakan seorang panel yang begitu pengalaman, dan hari ini ada topik menarik yang kita kupaskan, yang merupakan salah seorang panel kita merupakan cilik daripada sudut matanya, tetapi hati mempunyai terang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang hafiz, walaupun Allah Subhanahu wa taala memberikan kekurangan daripada sudut fizikalnya, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan daripada sudut akalnya, hatinya, dan mampu menjadi imam di salah sebuah masjid, dan banyak pengalaman beliau mengimamkan di masjid. Bahkan pernah satu ketika dulu beliau, kalau kita tengok di media sosial, boleh tengok kan, salah seorang imam di Masjid Jamek Sultan Abdul Samad pada tahun sebelum ni, and beliau menjadi imam di Masjid Jamek Sultan Abdul Samad Kuala Lumpur. InsyaAllah pada hari ini kita membawakan beliau untuk dia kupaskan dan mengenai pengalaman-pengalaman bagaimana beliau menjadi seorang hafiz Quran. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Ustaz? Alhamdulillah sihat. Daripada mana Ustaz? Dari rumah ni. Oh, dari rumah mana? Rumah di Perampang. Oh, memang orang sini lah? Memang orang, saya bukan orang sini dah, orang Kedah. Wah, seorang Kedah? Kat mana Ustaz? Kedah Al-Ustaz di Tera. Al-Ustaz, Masya Allah. Terima kasih Ustaz kerana sebab sudi luangkan masa pada hari ni Ustaz. InsyaAllah, sama-sama. Azim sihat? Saya Alhamdulillah baik. Sihat. Alhamdulillah. Sebelum kita pergi pada lebih jauh, Ustaz boleh kenalkan diri dulu. Nama Ustaz, apa latar belakang Ustaz dan sebagainya. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Terima kasih kepada Ustaz Al-Fadil Azim ya, kerana sudi bersama, sudi menjemputlah untuk hari ini. Jadi nama diberi Muhammad Syukri bin Ismail bin Sa'ad bin Abu. Asal daripada Kedah, Telesta Kedah Darul Aman, lahirkan pada 8 bulan 3 1989. Mula bersekolah di Sekolah Rendah Kebangsaan Jabi. Start daripada prasekolah 4 tahun sehingga ke 6 tahun lah. Kemudian darjah 1 pun sama juga sekolah situ sehingga darjah 2 8 tahun. Kemudian saya 9 tahun saya tak masuk sekolah rendah pun. 9 tahun ayah saya mengalihkan saya kepada aliran agama. Bahawasanya ayah saya ni cita-cita dia nak salah seorang daripada anaknya menjadi hafizul Quran. Saya mempunyai 10 orang adik-beradik. Oh ya. Tapi meninggal seorang. Biasalah anak ayam ada 10, mati seekor, tinggal 9. Jadi sayalah adalah orang yang ke-9. Dan saya mulalah berusia 9 tahun saya masuk di sebuah sekolah agama rakyat, iaitu Sekolah Ma'had Tahfiz Al-Quran Durga Al-Ustaz. Di situ saya mula menghafaz Al-Quran. Pada masa itu saya seorang je yang tak nampak oleh semua celek. Ya. Ada yang umur 14, 15, 16. Paling tua pun saya ingat 25 tahun waktu tu. Jadi saya seorang lah yang tak nampak, yang kecil, umur 9 tahun. Ya. Pada ketika itu tidak melunturkan sebarang pun semangat. Dan saya teruskan titik perjuangan. Bermulalah di situ karya saya menghafaz Al-Quran. Berusia 9 tahun. Kemudian khatam Al-Quran waktu berusia umur 10 tahun. Kemudian saya teringin nak melanjutkan teringin nak melanjutkan lah dalam bidang agama ni di sebuah universiti ataupun di Mesir sama dengan kawan saya seorang. Tapi apakan daya, ayah orang susah tak pergi. Maka saya masuklah sekolah rendah semula saya berhijrah ke Pulau Pinang. Masya Allah. Kat mana tak? Saya mula berhijrah ke Pulau Pinang, Bukit Murtajam, sekolah pendidikan khas Alma. Waktu tu sekolah kluster. Saya masuk situ bermula darjah 5 sehinggalah tingkatan 5, 17 tahun. Okey. Masya Allah. Dia cerita Ustaz yang menarik yang kita nak kupaskan sikit demi sikit. Maksud dia daripada kecil tu, tadi Ustaz cerita pasal adik-beradik dan sebagainya. Ustaz anak yang ke-9. Daripada awal tu kan, pada Ustaz umur lebih kurang 4 tahun ke 5 tahun, 4 tahun 5 tahun tu, time sekolah rendah tu, prasekolah awal. Prasekolah tu maksud dia time tu tak masuk lagi bahagian pendidikan khas, tak masuk lagi dah. Prasekolah pun dah masuk pendidikan khas.
Okay. Cuma daripada rumah saya ke sekolah tu adalah ambil lah masa dalam 1 jam lah sekolah kebangsaan Jabi. Jauh sikit lah. Oh ya. Saya berulang-alik setiap hari. Maksudnya kalau daripada family Ustaz, semua pendidikan agama ataupun adalah masing-masing berkejaya dalam bidang akademik masing-masing. Okey. Saya seorang je lah ayah nak untuk belajar agama. Kali ni kupasan menarik Ustaz. Kita nak tahu juga bagaimana orang yang Allah berikan kelebihan, walaupun daripada sudut fizikal dia tak nampak, tapi bagaimana metode dia hafal Quran dan sebagainya. Okey, sebelum tu Ustaz, maksudnya bila mana kali pertama Ustaz terdetik untuk hafal Quran tu, memang impian daripada mak ayah pada awal dia ataupun Ustaz sendiri yang kata nak hafal Quran? Okey, sebenarnya saya daripada kecil, asuhan saya, mak saya bukannya jenis asuhan jenis kalau selalunya orang dia asuh cara macam letak dalam buah, dia cakap kan la ilaha illallah tu kan. Maksudnya ibu tu yang mengalunkan zikir. Tapi saya daripada kecil, mak saya asuh saya dengan radio. Maksudnya ada radio yang ada 2 option. Satu, saya minat Hindustan. Bila dipasang irama Hindustan tu, insya-Allah maka saya tak menangis lah. Bila habis Hindustan tu, tak alih kaset dia, menangislah saya. Kemudian yang keduanya, mak saya bukakan saya kaset mengaji. Kaset mengaji. Jadi alhamdulillah dengan didikan dan asuhan tersebut, usia saya 1 tahun, saya dah boleh baca Fatihah. Ya, boleh baca Fatihah dan boleh hafal lah sedikit sebanyak surah-surah surah lazim lah, antaranya qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Saya ingat waktu tu saya umur 2 tahun pun saya dah boleh hafal alhaakumut takatsur. Ya. Waktu itulah. Tapi daripada sudut apa ni? Daripada sudut penglihatan memang kita tak dapat nampak, tapi daya telinga tu yang Allah beri lebih kuat kan? Itulah. Alhamdulillah lah, begitulah. Syukur sangatlah. InsyaAllah. Syukur. Okey Ustaz, kita nak tahu tak, maksudnya time Ustaz masuk di Mahat Tahfiz pada peringkat awal pada usia 9 tahun. Kemudian time masuk sana tu apa yang terjadi? Masuk pertama tu cabaran jugalah, sebab pertama sekali sekolah tu tidak ada orang celik. Tidak ada orang, bukan tidak ada orang celik, tidak ada orang tak nampak. Saya seorang je, hanya saya seorang je yang tak nampak, lain semua celik belakang. Itu yang pertama sekali lah. Yang keduanya, adakah aku mampu untuk menghafaz Al-Quran dalam tulisan Braille ni? Jadi ada seorang hamba Allah, nama je Ustaz Sumairi. Dia pun dulu dia nampak, tapi Allah tarik penglihatan dia juga, dia memang tak nampak. Dia memang duduk situ dan saya ambil lah semangat daripada dia. Ingat, walaupun kita tak nampak, kita boleh hafal Quran macam mana, seperti mana orang normal. Jadi cuma Quran kami ni adalah bila kita nak hafal Quran ni, kita rasa melalui jari. Jadi saya bila hafaz Quran ni, saya buat 3 option. Pertama, saya rasa dengan jari. Kedua, saya dengar. Kemudian yang ketiga, saya berguru menghafaz Quran ni. Alhamdulillah lah, dengan 3 elemen yang saya buat tu, alhamdulillah Allah bagi saya setahun untuk hafal Quran dengan baik, insya-Allah. Setahun hafiz tak? Setahun je hafiz. Setahun. Maksudnya boleh kami tahu Ustaz, maksudnya daripada peringkat permulaan Ustaz nak mula mengaji tu, maksudnya kan kalau orang lain ni yang orang nampak ni, dia guna lebih kurang, dia akan guna Iqra untuk dia baca permulaan. Tapi macam mana Ustaz pada peringkat permulaan untuk mengenali huruf? Saya mula mengenali huruf pun ada satu ustazah, nama dia Ustazah Fatimah. Di sekolah Jabi. Dialah ustazah pertama yang membreilkan Quran 30 juzuk. Orang pertama yang membreilkan Quran 30 juzuk ketika itu di Kedah. Pada tahun berapa saya tak ingat. Saya masuk sekolah tu pun Quran tu dah dibreilkan dah. Jadi saya mulalah menghafal Iqra seperti mana anda semua. Maksudnya saya baca Iqra lah, Iqra 1 sampai Iqra 6, ejalah alif bata. Tapi Braille dia angkat dalam Braille, betul. Cuma kami punya Iqra ni dalam bentuk Braille. Apabila kita dah kenal huruf biasa, macam biasa kan, kenal bata sampai ya, kemudian saya pun tak mengambil masa lama untuk sambung Iqra 4 dan 5, 6. Cuma bezanya Allah Ta'ala bagi kepada orang yang tak nampak mata ni kan,
Allah Ta'ala bagi dari sudut lain. Saya punya hal, saya tak ambil pun sampai Iqra 7, Iqra 6. Maknanya saya sampai Iqra 3 je, lepas tu terus masuk Al-Quran. Masya Allah. Dan terus menghafaz Al-Quran. Tidak cerita banyak. Maknanya tak ambil masa lama untuk nak mengenali huruf, untuk nak baca merangkak-rangkak. Jadi syukurlah banyak dan terima kasih kepada Allah kerana Allah bagi kelebihan yang macam tu kepada saya. Masa time Ustaz hafal Quran tu, Ustaz pernah terfikir tak satu hari nanti Ustaz akan jadi imam masjid? Suatu kecil saya ada seorang guru, Allah yarham, Tok Guru Jia. Dia asal daripada Yala, Thailand. Ya. Dia pernah berkata kepada saya, dia kata, ingat, kalau kamu ni mata tak dapat melihat sekarang ni, nanti besar kamu akan jadi imam di sebuah masjid yang begitu terkemuka. Tapi wallahu alam di masjid mana? Ya. Rupa-rupanya memang betul saya akan jadi imam di masjid ni. Masjid Jami' Sultan Abdul Samad. Waktu ketika dulu nama masjid tu Masjid Bandaraya Kuala Lumpur kan. Dan ditukar sehingga kini menjadi Masjid Jami' Sultan Abdul Samad Kuala Lumpur. Berbanggalah saya menjadi imam di masjid tersebut. Masa siapa insan yang paling banyak dorong Ustaz waktu kecil untuk hafal Quran ataupun untuk bimbing untuk dalam Quran tu? Pertama sekali mak ayah lah. Yang keduanya ada guru-guru, antaranya Ustaz Yahya. Lepas tu pula ada juga yang paling tak dilupakan Ustaz Faisal Tan. Lepas tu pula adalah imam-imam lain yang ambil contoh, antaranya saya masuk Darul Quran bersama dengan Ustaz Sukhairu, Ustaz Jalal, yang banyaklah memberi suntikan semangat kepada saya. Selepas pada Ustaz yang Ustaz kata Ustaz tadi habis pada umur, habis hafiz Quran pada habis umur 10 tahun. 10 tahun kemudian saya masuklah sekolah biasa. Masuk sekolah biasa semula? Masuk sekolah biasa semula, Pendidikan Khas dekat Bukit Muntajam. Sampai umur 17 lah? Sampai umur 17. Maksudnya sepanjang Ustaz berada di sekolah pendidikan khas tu kan, apa yang dia terapkan? Okey, sepanjang saya berada di sekolah pendidikan khas, bermulalah masuk 12 tahun darjah 6. Saya banyak memasuki pertandingan-pertandingan seperti seperti pertandingan menghafaz dan musabaqah. Alhamdulillah. Waktu darjah 6 tu saya tak dapat lagi lah dapat nombor 3, nombor 2. Waktu form 1 di SMKA Alma tu, saya memegang 2 acara berturut-turut sepanjang 4 tahun Johan peringkat negeri. Masya Allah. Dan tahun ke-5 naik Johan sebab demam. Peringkat kebangsaan. Peringkat negeri dan kebangsaan. Peringkat negeri tu tilawah, peringkat kebangsaan tu hafazan. Dapat tahun Johan dan setahun naik Johan. Masya Allah. Luar biasa Ustaz. Sebab tu dilatih oleh Ustaz Fauzi. Sepanjang kat sekolah pendidikan sekolah pendidikan khas tu dilatih oleh Ustaz Fauzi. Dan saya pernah juga masuk dapat jemputan Akademi Al-Quran waktu tu, AQ4 kalau tak silap. Saya berjumpa dengan Ustaz Radhi Kamarun Hailan, dengan Ustaz pun lagi saya tak ingat dah. Ramailah waktu tu zaman Ustaz Tamizi Ali waktu tu. Zaman kegemilangan Akademi Al-Quran di TV9 waktu tu. Betul. Waktu tu 2004 2005 tak silap. Waktu tu. Apa yang buat Ustaz jatuh cinta pada Al-Quran, sampaikan walaupun berhadapan dengan kekurangan kan, tetapi apa yang buat Ustaz jatuh cinta? Pertama sekali jatuh cinta dengan Al-Quran ni sebab bila kita hafal, bila kita duduk dengan dia, kita rasa manis. Dan yang keduanya, bila kita hafal Quran, segala permasalahan kita boleh rujuk pada Al-Quran. Jadi yang ketiganya, Quran ni duduk di mana tempat, walau di mana saja kita berada, dia sesuai diamalkan di segala tempat dan zaman. Paling best sekali Quran ni dia dapat bagi syafaat lah kepada kita di hari akhirat nanti. Dan tidak ada siapa pun yang boleh memberi syafaat melainkan Al-Quran. Dan Al-Quran dapat membela kita di mahsyar nanti, insya-Allah. Itu antara cinta-cinta itu antara yang buat kita kuatkan hati kita. Iya, untuk dengan Al-Quran tu, ya betul. Bagaimana perjuangan Ustaz sepanjang Ustaz tempoh Ustaz hafal Quran? Apa yang cabaran-cabaran Ustaz hadapi sepanjang hafal Quran? Sepanjang hafal Quran, cabaran
kadang dia rasa malas, kadang dia rasa macam bila kita hafal Quran ni, kita kadang-kadang akan timbul sedikitlah perasaan riak. Faham tak? Jadi bagaimana kita nak membendung perasaan itu dengan kita kita tak boleh ni. Kita kena banyakkan kembali kepada landasan sebenar. Kadang-kadang bila kita hafal Quran ni, kita duk rasa kita seorang je orang yang boleh hafal Quran, orang lain tak boleh, kan? Kita rasa kemah kan? Padahal kita tak kemah mana pun. Jadi kita, kalau boleh, kita hapuskan sifat-sifat tersebut supaya di masa akan datang kita tak menjadi orang yang riak. Sebenarnya bila kita hafal Quran ni, kita lebih rasa rendah diri lagi naknya. Kita rasa kita ni lebih matang, kan? Maksud dia, itu antara dia lah, Ustaz. Itu antara dia. Ada tak saat-saat Ustaz putus asa time hafal Quran? Pernah? Putus asa ada jugalah. Tipu kalau tak putus asa. Sebab setiap kali hafal Quran, apabila tak berjaya, contoh tasmik ke apa, sabak ke, kan, bila kita tak berjaya, kita akan kena berdiri. Waktu tu zaman di mana guru boleh rotan pelajar, betul? Di mana zaman itu guru boleh buat apa saja kepada pelajar. Apabila kita balik mengadu kepada ayah kita bahawasanya kita kena rotan, kita kena denda dan sebagainya di sekolah, ayah dia tak akan bela kita. Balik kena balun lagi. Balik kena lagi. Kan? Itu sepatutnya. Jadi kita kena apa pun, kita tak mengadu kat ayah, kita tak mengadu kat family, kan? Jadi alhamdulillah saya pernah kena denda 4 kali. 4 kali ya? 4 kali. Antaranya surah Al-Kahfi memang kita susah nak hafal. Memang susah nak sebut, dia banyak yang berbelit-belit. Saya kena denda banyak kali. Saya ingat 4 kali je rasa. Sehingga kan sampai saya nak berhenti sekolah. Tapi itu yang kata antara cabaran yang kita hafal Quran. Tapi alhamdulillah, bila kita dah berjaya tu, baru kita rasa bahawasanya Al-Quran ni walau macam mana pun, kok mana pun, kita mesti kena susah-susah dahulu, senang-senang kemudian. Kita tak kata senang dulu, susah kemudian. Itulah sebenarnya cabaran kepada orang hafal Quran. Apa yang Ustaz buat Ustaz bangkit semula selepas mana Ustaz ada rasa putus asa? Kalau untuk nak bangun semula, nak bangkit semula daripada putus asa, kita dengar baliklah. Kita dulu kan ada Walkman. Ada Walkman, kemudian ada kaset 30 juzuk. Waktu tu kita refer balik, kita dengar syekh-syekh yang boleh membuatkan kita jadi tenang balik. Antaranya Syekh Sa'id Al-Ghamidi, antara lain Syekh Masyari Rashid Al-Afasi, antara lain pula Syekh Abdul Rahman Sudais. Dan banyak-banyak lagi lah syekh, nak sebut semua tak mampu. Tapi mereka ni lah kadang-kadang bila kita dengar, kita boleh membuatkan kita ni nak bangun semula. Kenapa aku tak boleh jadi macam mereka? Ustaz ada tak teknik-teknik yang waktu Ustaz hafal Quran tu, apa yang teknik biasa Ustaz guna? Teknik ada 3 yang saya sebut tadi. Yang pertama, saya melalui rabah lah. Tapi setiap satu ayat tu, contoh kita nak hafal surah contoh Al-Baqarah ayat 102 kan panjang. Betul kan? Wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman. Contoh, kita nak ulang balik, kita akan satu ayat tu kita akan ulang sebanyak 10 kali, bahkan lebih. Lepas tu yang kedua, kita gunakan teknik mendengar. Yang ketiga, kalau nak hafal Quran nak lagi cantik, tulis balik dalam bentuk braille lah. Saya tak bererti tulis dalam tulisan normal, kan? Try tulis balik. Itu membuatkan kita ni ingat. Ingat. So dia Ustaz rabah daripada sudut tangan tu kita rasa. Kemudian mendengar. Kemudian daripada sudut menulis balik. Tulis balik. Itu antara teknik-teknik. Itu antara teknik dia. Yang braille lah. Betul. Sama je kalau yang normal pun. Sama je normal pun. Tapi cuma ialah kalau nak tulis balik ni, kadang-kadang dia makan masa sikit. Dari sudut baris, dari sudut apa, kan. Tapi tak apalah. Ya, asalkan kita ingat. Tadi Ustaz ada sebut masa lepas pada pengajian Ustaz di sekolah tadi. Lebih kurang sampai umur 17 tahun, betul? Betul. Kemudian Ustaz sambung ke mana lepas pada tu? Saya ambil kursus urut. Saya ambil kursus urut. Saya minat urut sebab ayah saya memang tukang urut. Jadi saya minat urut, saya ambil kursus. Asal kursus tu 6 bulan. Tapi saya ambil 3 bulan saja. Jenis waktu tu nakal-nakal kita pun ada juga. Sebelum saya masuk pelajaran di pelengkap diploma, saya ambil diploma syariah di sebuah kolej teknologi antarabangsa CICT Taman Maluri Ceras.
Cybernetic. Oh, sama. Dengan Ustaz Mia sama? Sama. Maksudnya kenal kat Ustaz, dengan Ustaz Mia kat mana? Kenal di situ lah. Oh, kenal kat situ lah. Satu pengajian. Sama satu pengajian. Oh, rapat sampai masuk ke sini. Alhamdulillah rapat sampai satu pengajian. Maksudnya lepas pada diploma tu saya ada sambung lagi? Tak ada lah. Saya sambung diploma tahfiz dekat Darul Quran. Oh. Di bawah JAKIM, pengelolaan JAKIM. Di Kuala Kubur Baru. Berapa lama di situ? Adalah dalam setahun setengah, 2 tahun. Masya Allah. Kemudian situ saja. Boleh itu sajalah. Oh, Masya Allah. Hebat Ustaz. Macam mana maksudnya proses hafal Al-Quran tu kan? Adakah dah cukup mencabar bagi untuk orang biasa? Ustaz rasa? Kalau zaman kini lah. Kalau dulu tu okey lah kot. Tapi zaman kini ni dia kena lagi. Dia lagi lah mencabar lah sebenarnya dengan handphonenya, dengan teknologi sekarang ni kan. Lagi mencabar lah hafal Quran. Dulu tak ada sangat. Dulu kita tak kalut. Dengan handphone, kita tak kalut dengan apa kan. Dulu paling kuat kalut pun dengan Walkman dulu. Dengan Walkman, kita duk gila Walkman kan. Lalu ni bila teknologi canggih ni, dia lagi mencabar untuk nak hafal Quran. Ya. Kan. Betul. Apa perasaan Ustaz bila time mana setiap kali baca Quran, walaupun tak nampak, tapi kita boleh rasa isi kandungan dia? Perasaan seronok lah. Macam mana? Perasaan seronok tak terkata. Masya Allah. Ada tak satu ayat Quran yang menyebabkan Ustaz tersentuh hati, yang boleh buat Ustaz sayu ataupun boleh ingat balik, bagi kuat semangat dan sebagainya? Banyaklah, antaranya wa yauma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nar wa hum yuza'un. Tu saya seronok baca, tak tahu kenapa. Oh ya. So daripada sudut yang betul-betul ayat yang Ustaz faham, yang bagi ataupun hak sedap lagi, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, antara nikmat-nikmat Allah yang telah berikan kepada kita, mana yang telah kita dustakan. Bila kita dengar ayat tu diulang, ada 30 lebih sikit kali tu kan. 33 lebih kurang gitu. Mana satu nikmat yang kamu telah dustakan, maka banyaklah kita nak muhasabah diri kita. Bila lepas mana Ustaz habis tu, bila kali pertama Ustaz berkhidmat sebagai imam? 2011 bulan 1 di masjid ni. Pertama kali waktu umur 16 di masjid Kebun Sirih, imam tarawih. Dia orang panggil Ustaz? Dia orang panggil. Masya-Allah. Lepas tu tapi yang betul-betul untuk kerja kat masjid. Yang bekerja masjid ni lah. Masjid yang pernah bersejarah, masjid ni lah. Berapa lama kat sini Ustaz? 10 tahun lah juga. 10 tahun lah. Alhamdulillah lah. Kemudian sekarang ni jadi imam di sebuah surau saja sekarang. Surau An-Nur, dan menjalankan aktiviti dakwah jugalah. Masya-Allah. Kat surau An-Nur tu kat mana Ustaz? Dekat Ampang, dekat Taman Cepaka. Bagi mereka yang sedang penonton yang ingin jadi makmum pada Ustaz Syukri kita, bolehlah datang di surau An-Nur. Tarawih di sana Ustaz? InsyaAllah dialu-alukan. InsyaAllah. Boleh hadir di surau An-Nur, Taman Cepaka insyaAllah. Di Cempaka Ampang insyaAllah. InsyaAllah. Macam mana reaksi masyarakat bila tahu Ustaz ni kurang penglihatan waktu jadi imam tu? Reaksi biasalah, ada sambutan baik dan ada sambutan yang okeylah. Saya rasa semua baik-baiklah, cumanya mungkin dari sudut mungkin kadang setengah orang tanya, macam mana bila dia tak nampak menjadi imam, macam mana dia nak tahu arah kiblat? Dan macam mana, itu tak ada apalah, itu biasa kan. Sebab orang dia teruja tu sampai dia kata macam mana macam mana proses arah kiblat, siapa nak tunjuk dekat dia. Yang keduanya, siapa yang nak pimpin dia untuk ke hadapan nanti. Kan. Jadi benda tu semua tak ada masalah. Dia orang ingin tahu. Ada apa tak Ustaz nak sampaikan untuk orang yang jadikan kekurangan diri dia pada masyarakat ni? Ustaz boleh tengok Ustaz nak sampaikan kepada mereka yang diorang ada kekurangan pada diorang, tapi untuk jadikan sebagai halangan untuk kerjaya. Kekurangan yang ada, kita jangan nampak di situ ada kekurangan. Jangan. Kekurangan ni membuatkan kita ni lebih baik sepatutnya, kan?
kan kelemahan bukan alasan untuk kita gagal dalam kehidupan kan. Setiap orang Allah Ta'ala bagi ada yang lebih, ada yang kurang, dan kekurangan itu membuatkan kita ni diri lebih cemerlang hidup di dunia akhirat. Kan selalu kita sebut Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wahai Tuhan kami, berilah kepada kami kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di hari akhirat, serta jauhkanlah kami daripada azab api neraka. Jadi ke mana pun kita, walaupun kita kekurangan, kita mesti nak jadikan kita contoh toladan yang lebih baik, insya-Allah. Kemudian macam mana kita nak latih hati Ustaz kan? Ni untuk kita inspirasi untuk masyarakat kita. Macam mana kita nak latih hati kita untuk sentiasa, orang panggil, setiap kali diuji kan, kita kembali kepada Allah. Kita kena ingat satu, bila kita diuji, kita kena sebutlah inna lillah, sesungguhnya kita milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kita adalah akan kembali kepada Allah. Dan itulah saya rasa dapat mendidik hati kita supaya kembali dekat kepada Allah. Dalam setiap sudut lah, sama ada ketika mana kita susah maupun kita diuji kan. Kadang-kadang Allah uji kita kesenangan, kadang-kadang kita jadi lupa kan. Kadang-kadang Allah uji kita kesusahan. Mungkin dalam proses kesusahan tu boleh lagi mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Dan mungkin banyak lagi kita puji Allah, banyak lagi kita berzikir, banyak lagi kita beribadah dan sebagainya. Ustaz, ada nasihat tak untuk bagi mereka yang adik-adik kita masih tahfiz, yang baru nak hafal Quran? Apa nasihat Ustaz? Nasihat saya yang pertama sekali, nak hafaz Al-Quran jangan separuh jalan. Teruskan. Jangan kata separuh jalan, bila hafal dia mudah give up. Jangan. Jadi nak hafal Quran ni, kalau boleh hafal Quran betul-betul. Dan ingat, Al-Quran ini dapat menjamin masa depan. Pedulikan apa orang nak cakap. Walaupun ada setengah orang kata sekolah tahfiz ni tak ada masa depan. Itu bukan. Sebenarnya penentuan masa depan kita bukan orang, tapi penentuan masa depan kita adalah Allah. Kalau kita buat untuk Allah, maka insya-Allah Allah akan buat, Allah akan jaga kita, Allah akan bagi kesenangan untuk kita. Kan? Kalau kita kejar akhirat, insya-Allah dunia itu free. Insya-Allah. Buat masa ni banyak free Ustaz? Buat masa ni alhamdulillah. Insya-Allah. Rezeki Ustaz. Allah mudahkan banyak. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan. Insya-Allah. Itulah insya-Allah. Sekiranya doa Ustaz dapat dikabulkan, so memang direct kabul, apa yang doa yang paling Ustaz nak? Doa yang nak, insya-Allah masuk syurga tanpa hisab. Masya-Allah. Sekiranya diberikan peluang pada Ustaz untuk kembali melihat, adakah Ustaz nak? Soalan itu soalan cepu gangsa tu sebenarnya. Tapi kalau diberi peluang sekali lagi lah untuk saya melihat, jawapan saya tak nak melihat lagi dah. Sebab kalau kita melihat pun tidak ada apa-apa pun sebenarnya. Di dunia ni tak ada apa-apa yang menarik untuk dilihat. Masya-Allah. Tak ada apa yang menarik untuk dilihat. Hatta ada orang pernah offer kepada saya untuk diberikan mata, dua-dua belah mata. Saya kata tak apalah, simpanlah mata tu baik-baik, mudah-mudahan Allah bagi lebih baik kan. Saya pun eloklah jadi macam ni pun kira okey dah. Kalau nampak nanti lagi jadi tak ketahuan, saya tak naklah macam tu kan. Insya-Allah mudah-mudahan Allah memberikan kita semua, Allah memberikan kita semua. Yang paling penting hak celek, insya-Allah lebih celek hati. Yang tak nampak, mudah-mudahan lebih terang hatinya. Amin, yang sihat-sihat, mudah-mudahan teruskan sihat. Amin, yang sakit, minta Allah Subhanahu Wa Taala beri kekuatan untuk sihat. Dan yang paling penting, diberi kekuatan untuk beribadah kepada Allah, terutamanya di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ni, insya-Allah. Amin, amin, insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, gunakan nikmat sebaiknya. Amin. Dan yang mana kita mungkin hari ini kita dosa banyak, mudah-mudahan di bulan Ramadan penuh berkah, penuh keampunan. Kita mohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala banyak-banyak. Dan mudah-mudahan hati kita juga hidup kan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Boleh tak Ustaz bagi satu pesanan yang terakhir untuk kita punya audiens? Okey, pesanan terakhir, Ramadan ni kita dah nak masuk Ramadan. Jadi pertama, anggap mungkin ini Ramadan terakhir. Mungkin Ramadan, kita tak tahu lagi tahun depan ada ke tak lagi Ramadan. Kalau boleh Ramadan ni kita jadikan Ramadan tahun 2025 ni adalah Ramadan yang terbaik.
kemuncak ibadah kita ni, kita nak kalau boleh tahun ni, kalau seandainya tahun lepas kita tak dapat ataupun kita tak memperolehi Lailatul Qadar, tahun ni insya-Allah kita berazam untuk mendapat Lailatul Qadar, kerana Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Maknanya hanya beribadah satu malam, kita seolah-olah kita beribadah selama 1000 bulan bersamaan dengan 83 tahun. Itu istimewa Lailatul Qadar. Setiap orang mesti nak mengimpikan untuk mendapat Lailatul Qadar. Cuma kita kalau boleh sahut cabaran, mudah-mudahan Allah memberi kekuatan seperti mana doa yang dianjurkan untuk kita oleh Nabi SAW, untuk kita doa, Allahumma barik lana fi syahri Ramadan, ya Allah berkatilah kami di dalam bulan Ramadan, wa'inna fihi 'ala siyam, dan bantulah kami ya Allah ketika mana di siang hari dan juga di malam hari bulan Ramadan, untuk kami menghidupkan siang dan malam hari ketika mana di dalam bulan Ramadan. Wa ghaddir fihi 'ala lisan, ya Allah bantulah kami untuk menjaga tutur kata kami sepanjang bulan Ramadan. Doa ini mudah-mudahan dianjurkan kita untuk lebih bersemangat, lebih bertenaga, lebih berlumba-lumba untuk kita menjadi orang-orang yang baik. Yang paling penting kita nak mendapat apa? Bukan nak mendapat redha manusia, tapi kita nak puasa kita mendapat la'allakum tattaqun, supaya kita mendapat taqwa, yakni buat apa yang Allah suruh. Maka dengan apa yang Allah suruh tu, pada masa sama kita berjaya sikit sebanyak meninggalkan apa yang Allah larang. Mudah-mudahan bulan Ramadan ni adalah merupakan bulan tarbiyah untuk kita semua, insya-Allah. Terima kasih Ustaz atas perkongsian yang sudi luangkan masa kita, penuh manfaat dan penuh inspirasi, untuk mudah-mudahan kita jadikan Ramadan kita ni sebagai bulan yang penuh berkah untuk diri kita, dan mudah-mudahan kita mendapat keampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. So aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.